Dulu kita tak tahu apalah fungsinya ada raja ni kan. Tetapi dengan petikan ini, kita baru faham kenapa perlu negara kita ada raja. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi untuk saja simbang aku Faizuan. Jom aku nak baca paparan ini. Oh, bukan yang ni. Yang ini. Individu tidak mahu ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara, kata Agong. Yang mana yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini bertitah mana-mana individu yang tidak mahu prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Sri Paduka Baginda bertitah rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 merupakan akur janji dan ikrar setiap warga negara Malaysia bagi membina semula perpaduan kaum serta menjamin keharmonian masyarakat. Oleh itu, saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garisan panduan hidup sebagai rakyat Malaysia. Oleh yang demikian, jika ada mana-mana pihak rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara tersebut, saya menasihati agar tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia, titah Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda bertitah pada istiadat menghadap dan pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia, hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan anggota Jemaah Menteri yang lain. Yang di-Pertuan Agong bertitah setiap rakyat harus bersatu hati, bertolak ansur dan saling hormat menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Titah Sri Paduka Baginda, perpaduan adalah asas kekuatan negara yang menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Sehubungan itu, Sultan Ibrahim bertitah semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa 13 Mei ini meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali, titah Sultan Ibrahim. Istiadat penggunaan itu merupakan kali ketiga disempurnakan Sultan Ibrahim sejak Sri Paduka Baginda ditabal sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 20 Julai 2024. So, itu titah Sultan Ibrahim Agong kita, yang mana kita sedia maklum ada pihak daripada parti politik DAP sendiri keluarkan statement yang bukan-bukan yang mana telah ditegur oleh Sultan Selangor baru-baru ini. So, ini adalah merupakan satu pesanan kepada mereka ini supaya tidak berlaku lagi dan mulakan perkara ini terjadi seperti peristiwa 13 Mei 1969. Apa kata korang dalam hal ni guys? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizuan. Assalamualaikum.